Okay, si Syida Yusof. Okay, this one untuk transport tracker system. Okay, view dalam di sistem lah. Okay, dekat bahagian this one, main page akan ada bahagian yang warna merah ni. So, kita akan buat tab lah. Main page, stock purchases, planner, daily sale, driver, customer, transport expenses, PR report 1 and PR report 2 lah. Sekejap kat sini kami kena adjust sedikit. Okay, okay, nanti saya boleh tengok PDF view lah secara lengkap lah. Okay, and then okay, kalau kita klik, kau dapat dekat dia punya menu tab tu, dia akan go to bahagian masing-masing. Contoh kita start dengan purchases. Okay, stock purchases ni kita masukkan detail dia saja. So dia ada formula dekat sini. Okay, sini total. And then dekat planner pula, macam sis inform sebelum ni kan, nak check untuk schedule bagi lori tu keluar masuk dia. So dia akan by DO numbers lah. DO number, delivery order numbers ni means kita key in mengikut kepada tarikh dengan dia punya kat sini. Okay, yang berwarna pink page ni dia akan dia ada formula. So sebelum wujudnya kita data sini, so means user kena pergi isi dekat bahagian driver punya details. Okay, ni driver. And then customer, sekiranya yang dah starting lah. So sebelum start tu kena make sure driver names, details dia dah lengkap. And then transport ni lori kita tu. Okay, transport kita tu. So katakan kat sini ada 2 lori. So driver pun ada 2. Okay. And then kejap bahagian sini. Okay, purchases. Okay, purchases yang kita beli barang modal lah. Okay. And then daily sale. Okay, daily sale pula starting kita nak key in lah. Okay, sebelum kita pergi ke daily sale, kita akan start dengan planner dulu. So planner macam contoh ke DO numbers lah. So ada request masuk. So kita akan masukkan customer punya detail kat sini. Contoh katakan CN01 Maju Enterprise. So dia ada order bab penghantaran. Okay, so kita pun akan take note untuk DO number pertama. Okay, kat sini. So kita masukkan date. So yang ni akan automatic generate lah. Yang ni kita panggil customer by customer number lah. Okay, detail customer tu by customer number. So dia unique key lah dekat untuk customer. So make sure key in setiap kali ada job masuk. So key in kat sini. So nanti dekat planner kita boleh panggil dia punya customer. And then location pick up, location drop, sama macam mana yang sis request dekat sini yang kami note. Okay, so dekat sini yang mana ada underline ni dekat nama bagi column, setiap column yang ada nama underline, maksud dia kat sini dia ada drop down list. So dekat sini nanti macam contoh kita panggil status. Okay, this one kan kita boleh status ni kita tick lah. Maksud dia kita boleh pilih settle, postpone or cancel macam sis request. Okay, kat sini so yang mana ada underline ni means dia ada drop down list. Okay. Okay, so selepas tu kita akan pergi kepada daily sale. Okay, daily sale mengikut plate numbers, date. So DO kita akan panggil yang kita masukkan tadi. Okay, ni schedule dia. So kita panggil dekat sini. So dekat sini kita boleh panggil macam drop down list lah. Okay, DO numbers berapa. So driver mana yang terlibat. Okay, so driver punya numbers automatic dia akan bagi unique key. Okay, macam kat sini kan kita dah masuk daripada awal. So okay, contoh P1. Okay, Ahmad. Okay, automatic generate. So yang ni kami belum masukkan lagi. Okay, dia akan ada 2 lah, project and trip. Sama macam yang kami pernah explain dekat dalam video demo sebelum ni. So yang ni dia akan auto generate by DO number yang kita masukkan. Okay, so destination di mana. And then okay, charge, berapa kita charge untuk this Maju Enterprise. So then expenses bagi Cik Ahmad tu kan, yang driver kita tu dia ada claim apa. Macam sis inform sebelum ni, touch and go. And then kalau ada request untuk maintenance bagi that lori, apa semua kita masukkan. Okay, setiap bahagian expenses macam kami ada mention, dekat sini ada 10 expenses. So means dekat bahagian sini sis kena ni lah, kira yang ni expenses 1, 2 sampailah sini 10. So yang nama ni sis boleh masukkan ke dalam this one. So yang ni kami kosongkan lah, unless kalau user dah tahu. Okay, kat sini confirm akan ada 10. So 10 ni inform kat kami apa dia info detail dia. Supaya yang ni yang biasa yang kami rujuk daripada sampel-sampel yang ada lah. So boleh masukkan nama-nama ni ke dalam bahagian this one, setiap kolom ni. So expenses was fuel, expenses to touch and go or something. Saya boleh masukkan. Sebab nanti at the end kita akan kira dekat PL report yang macam kami cakap tu, dia akan automatic generate. So yang bahagian warna kuning ni semua automatic generate berdasarkan bulan yang kita dah set. So kat sini ni dia ada drop down list January to December.
So bila kita pilih January, dia akan berubah kepada January punya ikut kita punya sale lah apa semula. Kalau February dia akan berubah. Okay, semua ni dia akan ambil daripada daily sale dekat sini. Okay, yang total kat sini. Kat sini. Nanti sis tengok PDF view, sis akan nampak pengiraan dia macam mana. Kalau ada yang sis tak faham ke, sis boleh inform. Itu pengiraan dia, sebab nanti kami akan explain dia punya formula lah untuk pengiraan dia. Okay. Okay. Okay, and then kita tengok kepada pengiraan bagi profit loss report. Okay, macam yang sis request, akan ada dua bahagian lah. Satu, PR report secara bulanan, okay, mengikut kita punya business bagi tahun tersebut. Satu lagi adalah PR report by nombor plate. Okay, nombor plate, so means untuk kenderaan yang contoh lori ABC 123, so berapa dah kita dah spend untuk expenses dan juga terima sales, okay, daripada penggunaan ABC 123 tu. Okay, so kalau kita tengok, dia akan automatic generate berdasarkan daily sale yang record kita tu, yang ada bahagian price lah. Okay, dekat bahagian price, okay, kalau sis tengok kat sini, okay, kat sini kan dia ada bahagian charge, okay, charge, okay, and then expenses ada 10. So the last one dia akan ada total price. Okay, total price ni dia akan panggil dekat sini lah. So yang ni kita assume dia sebagai net price, net sale. Net sale maksud dia charge tadi tolak kepada expenses. So bila charge tolak expenses yang terlibat, so dia akan dapat net sale dekat sini. So bila kita nak double check, okay, kalau kita nak check, okay, katakan January. So kalau kita nak check untuk sale 3750. So bila kita double check kat sini, okay, kita gunakan function slicer. Okay, yang ni slicer mengikut contoh bulan. So katakan January, okay, kita tick January. So kalau kita tengok kat sini January 329480. Okay, sebab yang ni net sale, bukan di sale lagi. Okay, kalau kita nak tahu di sale berapa, kita boleh check dekat charge tadi kat sini. Okay, charge berapa? 3750. So bila kita dah check PR report bagi kedua-dua lah, okay, bahagian yang by monthly, okay, this one, so kita akan dapat kat sini 3750. Begitu juga by lori, okay, by lori punya PR report pun sama. So katakan yang ni kalau kita nak check by lori, kita boleh pergi dekat daily sale balik. So kita guna function yang macam kami cakap tadi, slicer. So by lori, katakan ABC 123. Okay, so ABC 123 January berapa kita collect. Okay, kita boleh tengok dekat bahagian charge tadi lah, this one. Tengok kat sini. Okay, berapa kat sini? 3050. So kita double check. Okay, 3050 dia punya sales bagi lori ABC 123 January. Macam tu. Itu flow dia lah. Okay. So depends sis nak guna by monthly ataupun by lori tadi tu. Okay, yang dia semua ni record akan automatic generate by daily sale tadi. So yang mana kami tanda kuning ni, yang ni berformula lah. Macam contoh kita ambil okay, January untuk yang monthly ni. Okay, yang ni user boleh masukkan. Okay, ada revenues ni selain daripada yang kita terima lah. Okay, kami tak pasti sama ada perlu atau tak. Kalau tak perlu, saya boleh inform, nanti kami akan remove. Kalau perlu kita maintain je. Yang ni masih boleh masukkan any sales yang kita terima selain daripada this bahagian lah, sales kan. Okay, and then cost of goods sold. Okay, yang ni kami tak pasti sama ada nak linkkan dengan stock purchases atau tak. Sebab yang ni biasanya stock purchases ni bahagian untuk apa kita panggil? Untuk modal. Okay, modal yang kita keluarkan sepanjang kita buat urus bisnes kan. So boleh jadi kalau sis nak kami linkkan dengan bahagian PR report, so kami akan ambil total amount dekat sini, kami akan linkkan di sini. So means dia kalau January, yang ni akan automatic lah generate. Kalau dekat stock purchases 500, so yang ni cost of goods sold pun 500 macam tu. So kami tak pasti ada perlu ke tak. Okay, so pengiraan untuk revenue, okay, revenue dia akan panggil penambahan, okay, sales revenue plus order revenue. So dia akan keluar kat sini. Okay, ni amount dia. Okay, cost of goods sold. Okay, kalau kita nak dapatkan gross profit, biasanya revenue tolak COGS. Okay, so dia akan dapat gross profit. Okay, and then expenses dia akan panggil berdasarkan 10 expenses tadi. Okay, total untuk January tadi, this one lah, 45520. Macam ni kita nak double check, kita boleh pergi kat daily sale. Dekat ujung ni kan dia ada bahagian, okay, this one, kita punya expenses. This one nanti kami akan tambah sikit lah. So ni 400. Katakan untuk apa, January. Yang ni ABC kan, kita buat macam ni. Okay, January berapa, kita double check kat sini. Okay, 45520. So kita pergi kat PR report. Okay, 45520.
Net profit pula, formula dia adalah gross profit tolak expenses. So dia akan dapat net profit. Okay, 359480. Itu flow dia. Nanti sebelum tengok PDF view, saya akan nampak lah pengiraan dia macam mana. So kat sini kira dia ada function drop down. Kalau February, January. So kita nak tick lah. So kita tick February, so dia akan automatic generate berdasarkan sale mengikut bulan tersebut. Okay, so yang itu yang so far kami nampak bagi sis punya request lah. Kalau ada apa-apa selain daripada yang kami explain ni, sis nak tambah baik, sis boleh inform lah. Okay, macam tadi ada bahagian transport. Okay, ini kami dah explain. Okay, expenses pula kami tak pasti sama ada nak maintain atau tak di dalam di sistem. Expenses ni kalau ikutkan kita kan dah ada bahagian daily sale expenses kan, dekat bahagian this one ada 10 kan expenses. So kami tak pasti sama ada perlukan lagi atau tak untuk bahagian expenses ni. So kalau tak perlukan, kami boleh remove, nanti kami kira rate charge balik lah. Kalau ada, so maintain lah untuk harga yang kami bagi kat sis. Okay, itu saja. So apa-apa nanti sis boleh inform kami. Thank you.